Kalau cakap pasal ubat yang stabilkan mood, ramai yang tahu ubat lithium je. Tapi sebenarnya ada satu lagi ubat yang kita boleh kata underrated, tapi power sebenarnya, iaitu lamotrigine. Pernah dengar tak pasal ubat ni? Iklan, kalau anda ada masalah mood swing yang teruk, cepat naik angin atau lalu mengalami fasa depression, jangan tunggu sampai ia mengganggu hidup anda. Anda boleh dapatkan konsultasi dan saringan kesihatan mental dengan saya, Dr. Azrin, di klinik saya di Nilai. Kita akan sama-sama cek apa rawatan yang sesuai untuk anda. Okey, berbalik pada topik tadi. Lamotrigine ni dia famous untuk stabilkan mood, especially dalam penyakit bipolar disorder, terutamanya dalam episod kemurungan lah. Dan risiko kenaikan berat badan dia sangat rendah sebenarnya. Ramai pasien yang suka dengan ubat ni. Ubat ni juga dia tak buat rasa mengantuk sangat. Jadi ramai orang masih lagi boleh function macam biasa pada siang hari dan sesuai untuk long term use, tapi dengan monitoring doktor lah. Seperti biasa, setiap ubat pun ada keburukan dan side effect dia juga. Ubat ni dia kena start dengan dos yang rendah, perlahan-lahan kena titrate naik sebab ada risiko untuk ruam kulit yang serius, kita panggil sebagai Steven Johnson syndrome. Dia rare sebenarnya tapi boleh berlaku lah dengan ubat ni dan boleh menyebabkan side effect yang biasa lah seperti ubat lain seperti pening kepala, loya ataupun susah tidur. Dan ubat ni juga dia tak begitu kuat untuk rawat fasa mania tu, dia lebih kepada nak elak kemurungan tu datang balik. Dia sama seperti ubat lain, jangan stop sendiri tanpa advice doktor. So lamotrigine ni basically boleh bantu untuk mood kita, especially dalam orang yang mengalami bipolar disorder, selalu berada di fasa kemurungan. Tapi kena ingat, ubat ni juga ada cara guna dia yang selamat. Kalau anda rasa struggle dengan mood swing, boleh set appointment dengan saya dekat Nilai. Kita sembang santai dahulu sebelum kita decide plan terbaik untuk anda. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Take care.